Okey, ini adalah scene yang Tajudin dah sampai ke tahap maksimum marah dia dan kecewa dia kerana segala uh, apa cara yang dia buat untuk menghalang Zack daripada mengambil kedudukan pengira Mukhri sebagai pengarah, pengerusi dan pemegang saham 90%. Telah gagal. Kenapa ini berlaku? Sebab Zulaikha mengingatkan dia bahawa dia sendiri, Datuk Tajudin, terikat dengan perjanjian yang pernah dia tanda tangan dengan arwah isterinya Dayang Halimah, iaitu antaranya shareholders agreement lah, yang mana syarat dan terma shareholders agreement tu telah incorporated into the constitution of the company, telah dimuatkan dalam perlembagaan syarikat. So dia mengikat, dia jadi Tajudin terikat dengan syarat dan terma-terma tu. Tajudin marah seolah-olah Zulaikha cuba kuasakan sesuatu yang personal bagi dia. Perjanjian dia dengan isterinya adalah something yang personal dan isterinya dah meninggal dunia, so dia rasa dia tak perlu hormati perjanjian tu pun, dan perjanjian tu hari ini menyebabkan dia bakal kehilangan segala-galanya. So kerana marah sangat, maka dia pun cakap belagak, to hell with the law. Zulaikha, you're not naive to believe the law is meant for people like me. So dia nak angkat diri dia kata dia ni antara golongan-golongan elit, okay, yang mana undang-undang tu dia boleh main ikut suka dia. We can go above the law and be within the law. Kita nak atas undang-undang ataupun kita nak ikut undang-undang, ikut suka kami as we like. Okay, kalau sangkut, tahulah kami nak guna kabel untuk pelepas. Tak faham lagi. Mungkin dia level-level tertentu memang realitinya ada golongan macam Datuk Tajudin ni. Sekian, terima kasih.